Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Okey, jadi hari ni merupakan hari yang menggembirakan dan hari yang sangat menyenangkan untuk saya sebagai fans Keyplay, kerana akhirnya saya dapat juga produk terbaru keluaran diorang. Kotak yang versi blind box, tapi volume yang paling terbaru diorang keluarkan, iaitu volume yang ketiga. Okey, jadi mungkin saya adalah orang yang pertama di Malaysia yang review ataupun yang upload lah saya punya review berkaitan dengan produk terbaru Keyplay ni, volume yang ketiga ni di YouTube Jadi kalau korang cuba cari dekat YouTube, mungkin tak ada lagi orang yang review. Mungkin saya lah orang yang pertama, saya tak tahu. Tapi saya tengok setakat ni tak ada lagi orang review. Jadi saya memang bersemangat lah untuk review dan tunjukkan dekat korang untuk produk ataupun keluaran Keyplay yang terbaru ni. Okey, walaupun kotak ni versi blind box tapi macam saya tekankan dalam channel ni, dan korang pun tahu prinsip saya sebagai orang yang beragama Islam, saya tak akan beli figure yang secara random ataupun secara rawak ataupun secara membuta. Saya akan beli figure yang memang saya nak dan yang saya pilih lah. Okay, jadi saya galakkan kepada korang pun, kalau korang nak beli apa-apa figure yang berkaitan dengan blind box, korang beli secara yang memang jelas, yang memang korang dah tahu korang nak beli Ultraman apa, figure apa. Okay, jadi macam korang tengok thumbnail, hari ni saya pilih Ultraman Cosmos Corona Mode. Okay, kenapa saya pilih Ultraman Cosmos Corona Mode? Sebabnya saya sangat jarang tengok orang review figure berkaitan Ultraman Cosmos, guys. Ultraman Cosmos ni merupakan Ultraman childhood saya juga. Saya tengok daripada kecil. Okay, merupakan Ultraman favourite abang saya. Okay, jadi bila saya tahu ada Keyplay keluarkan versi Ultraman Cosmos, saya memang terus nak beli, guys. Okay, jadi untuk pengetahuan korang juga, Ultraman Cosmos Corona Mode ni merupakan form yang kedua kalau tak salah saya, selepas Luna Mode yang warna biru tu. Kalau Luna Mode dia macam jenis merukiah kepada monster kan, dia membaiki ataupun dia memulihkan kembali monster-monster ataupun kaiju yang dah jadi jahat kepada baik. Kalau untuk Corona Mode ni dia versi yang lebih tegas dan lebih garang lah. Kalau cara untuk rukiah tak lepas, maka kita akan terpaksa guna secara kasar lah ataupun secara fighting. Itu dia punya konsep untuk Corona Mode ni lah, yang mana lebih menekankan kepada kekuatan. Kalau korang tengok pun, form-form yang warna merah ni memang sinonim lah dan takkan lari dengan power ataupun kekuatan lah. Jadi untuk Ultraman Cosmos ni pun dia ada kekuatan dia bila bertukar menjadi Corona Mode. Okey, jadi itu adalah serba sedikit kenapa dan sebabnya saya beli figure Ultraman Cosmos untuk di review kali ni. Jadi kalau korang ada yang fans Ultraman Cosmos dekat sini, korang boleh tengok saya review untuk figure ni dan korang boleh nilai sendirilah sama ada bagus ataupun tak bagus. Dan untuk harga dia memang sangat murah, guys. Saya beli ni dengan harga RM25 kalau tak silap saya. Okey, saya akan sertakan gambar juga. Tapi memang murah, guys. Bawah RM30 korang dah dapat figure yang padu macam ni. Pada saya, Keyplay ni brand yang saya suka lah. Saya suka dia punya design, saya suka dia punya plastik yang digunakan. Pada pandangan saya, untuk figure yang murah, Keyplay ni dah mencapai ekspektasi saya lah, ataupun expectation saya untuk figure yang boleh dijadikan sebagai koleksi lah. Memang sangat bagus. Okey, tanpa kita banyak bercakap lagi, sebelum saya review, kita akan tengok detail box dia terlebih dahulu. Let's go. Ini adalah penampakan kotak terbaru untuk volume kali ni. Okey, kita tengok dengan lebih detail dulu. Okey, untuk bahagian depan ni paling utama ada logo Keyplay lah, dan juga tulisan Keyplay dalam bahasa Cina dan juga tulisan Keyplay dalam bahasa Inggeris. Dan untuk model utama ataupun karakter utama untuk volume kali ni adalah anak emas Buraya ataupun anak diamond Buraya, iaitu Ultraman Zero. Okey, ini Ultraman Zero Strong Corona Mode. Okey, nama dia pun Corona Mode juga. Dekat sini dia pakai gambar memang figure dia lah yang dah dipostkan. Memang sangat cantik, guys. Kemudian dekat sini macam biasa menandakan barang original kena ada Suburaya Production Dan dekat sini dia beritahu jugalah ini adalah volume yang ketiga. Okey, ini adalah volume yang ketiga untuk keluaran Keyplay kali ni. Dan kalau korang tengok detail box dia, untuk finishing dia tu, dia ada glossy ada glossy effect yang mana akan menimbulkan corak-corak rainbow macam tu, nampak? Bila kena pantulan cahaya dia akan jadi rainbow. Memang sangat cantik, guys, kotak dia. Okey, untuk bahagian tepi box ni adalah line up terbaru untuk keluaran terbaru Keyplay kali ni, volume ketiga ni. Dan ini Ultraman favourite saya, Ultraman Dyna Strong Type. Okey, kalau macam sebelum ni saya dah review yang Flash Type, jadi dia orang keluarkan juga yang versi Strong Type. Jadi ini memang saya akan belilah. Jadi kalau saya nak review nanti, korang tunggulah video review dia akan keluar. Dan
Saya harap diorang keluarkan jugalah untuk Miracle type punya, mungkin untuk volume yang akan datang, tapi ini memang sangat-sangat cantik guys. Dan dekat sini adalah Ultraman Cosmos Corona Mode kita yang saya akan review kejap lagi. Dan dekat sini ada Ultraman Zero Corona Mode, dekat sini ada Ultraman Zero Luna Miracle Mode, dan juga sini ada Ultraman Mebius guys. Tiba-tiba ada Ultraman Mebius. Okay, kalau korang nak saya review juga Ultraman Mebius ni, korang boleh komen ataupun korang like video ni banyak. Kalau video ni dapat 30 like, saya akan beli Ultraman Mebius guys, dan saya akan review lah untuk korang. Dan dekat sini saya lupa nama dia ni. Tak tahulah ni Belial ke apa. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Untuk sisi yang lain box ni tak ada apa yang penting lah. Okay, ini adalah beberapa panduan yang diorang akan tunjuk, tapi pada saya tak penting. Untuk bahagian belakang box ni, dia akan tunjuk lah, mungkin ini adalah 2 karakter secret untuk box kali ni. Yang ini Jinbot dan juga Ultimate Zero Okay, mungkin lah 2 karakter ni adalah karakter secret. Sini adalah beberapa petunjuk dia, dan juga dekat sini ini adalah gambaran ketinggian figure dia, iaitu setinggi 16cm guys. Bukan kecil jadi pada saya dengan figure yang murah macam ni memang berbaloi sangat lah. Besar pula tu. Ini yang paling penting guys. Korang tengok, dia punya stiker approve daripada Subaraya ni memang versi terbaru guys. Korang tengok dia punya stiker tu memang baru guys. Okay, stiker Subaraya pun baru. Jadi memang ini barang original lah. Jadi kalau korang beli apa-apa figure yang berkaitan dengan Ultraman ke, dengan Subaraya ke, kalau tak ada stiker ni, korang boleh persoalkan lah barang yang korang beli tu original ataupun tak. Dan dekat sini ada juga SCLA. SCLA ni biasanya brand Cina lah untuk figure-figure dia kan. Tapi memang kalau ada SCLA ni pun, InsyaAllah korang beli barang yang original. Bahagian bawah box tak ada apa yang penting, hanya ada tulisan bahasa Cina yang kita pun takkan baca. Dan di bahagian atas macam biasa ada tulisan Ultraman dan juga logo Keyblade. Jadi untuk box ini memang saya sangat suka, detail dia sangat bagus, finishing effect dia semua memang mantap. Dengan Zero pun dia pakai push yang smart macam ni, saya tak boleh nak cakap banyak. Saya akan bagi detail box ini 8.5/10. Memang smart. Okay, sebelum kita unboxing ni macam biasalah, saya tak suka kotak yang terpaksa dirosakkan macam ni, sebabnya kotak ni cantik guys. Okay, jadi rasa rugi pula nak kena rosakkan, tapi terpaksa lah demi mengeluarkan figure dia. Tapi saya akan cuba untuk buka secara berhati-hati lah, supaya tak nampak sangat teruk lah kotak ni bila dah dibuka. Okay, jadi jom sama-sama kita pergi unboxing, dan kita tengok lah apa je yang kita akan dapat dekat dalam ni, dan kita akan review figure dia sama-sama. Let's go. Okay guys, saya dapat buka pakai pembaris dengan selamat Okay, kali ni memang tak teruk lah dia punya unboxing. Jadi kotak ni masih boleh diselamatkan lagi lah. Okay, yang pertama kita akan dapat satu plastik, yang mana dekat dalam dia ni ada armor ataupun bahagian luar untuk figure Ultraman Cosmos kita. Dan yang kedua, untuk plastik yang lebih kecil macam ni, ini adalah dia punya bahagian runner ataupun bahagian dalaman badan dia, yang mana bila dicantumkan nanti akan menjadi satu badan yang komplit lah sebelum kita pasang armor dia. Okay, seterusnya kita akan dapat manual book dia macam ni. Okay, manual book dia kali ni lebih kecil dan lagi selesa lah untuk dipegang. Okay, jadi betul lah kita dapat Ultraman Cosmos Corona Mode. Okay, manual book dia nice. Terusnya satu kertas yang macam biasa tak pernah berguna, jadi kita boleh buang. Dan yang terakhir, kalau korang selalu beli figure keluaran Keyblade ataupun korang pernah tengok saya review produk keluaran Keyblade, korang akan tahu kita akan dapat card karakter ataupun card untuk Ultraman yang kita belilah. Okay, macam ni kita dapat Ultraman Cosmos Corona Mode, jadi kita akan dapat card karakter untuk Ultraman Cosmos Corona Mode. Kat belakang ada QR, dan itu sajalah untuk card dia. Nice. Thousand years later. Aksesori pertama yang kita akan dapatkan adalah satu efek tangan untuk kosen Ultraman Cosmos ni,
yang mana memang sangat cantik guys. Dia punya detail tu, tengok dia sekalikan dengan tangan tangan yang clear part macam ni. Dia bersambung dengan dia punya kosen lah, efek kosen dia. Memang pada pandangan saya sangat-sangat cantik dan sangat kemas. Ini first time saya dapat Keyplay punya figure yang ada kosen dengan tangan dia sekali macam ni Dan seterusnya korang dapat juga sepasang tangan yang macam ni yang untuk buat kosen dan juga untuk buat flying pose dia. Memang sangat-sangat cantik. Dan simple je lah tangan dia merah macam ni je. Nice. Dan yang terakhir korang akan dapat sepasang tangan menggenggam ataupun menumbuk macam ni, yang mana boleh dipakaikan dan dipasangkan kepada Ultraman Cosmos Corona kita. Dan ini adalah karakter utama kita untuk volume kali ni, iaitu Ultraman Cosmos Corona Mode. Macam mana guys? Pada pandangan korang smart ke tak smart guys? Pada saya ini memang sangat-sangat cantik dan sangat handsome guys. Korang tengoklah detail dia tu. Warna silver dia, plastik ataupun painting yang digunakan tu memang sangat cantik guys. Korang tengok berkilat dan metallic macam tu. Bila kena tangan saya nampak ada pantulan jari saya. Memang sangat cantik guys. Korang tengoklah proporsi badan dia dengan dia punya muka yang sangat handsome, warna dominan merah macam ni. Okey, memang sangat cantik. Bahagian belakang macam biasa, Keyplay ni memang tak akan cat lah belakang ni. Saya tak tahulah bila dia akan improve untuk bahagian belakang ni. Tapi pada pandangan saya masih boleh terima lagi lah. Sebabnya warna merah dia tu menyatu dengan warna asal ataupun warna dominan untuk Ultraman Cosmos Corona Mode ni, iaitu warna merah. Jadi dia tak nampak pelik sangat lah. Okey, walaupun merah je belakang ni. Ini je lah kekurangan dia pada pandangan saya. Tapi untuk detail dia korang tengok guys. Korang tengok muka Cosmos kita memang sangat handsome guys. Full lama cantik guys. Cumanya bahagian mata dia ni agak kurang sikit okay? Korang boleh lah, siapa-siapa yang pandai custom ataupun repaint tu, korang boleh repaint lah. Dan satu lagi kurangan dia dekat sini, dia macam ada gap sikit. Saya punya ni mungkin saya dapat yang tak berapa ketat. Jadi saya dah cuba beberapa kali untuk rapatkan, cumanya nampak dia masih lagi ada gap. Tapi tak apalah, saya maafkan sebabnya dia daripada tepi. Kalau daripada tepi ni korang tak nampak sangat. Bila dia daripada depan, okay? Dia nampak masih lagi nice lah kalau daripada depan tu. Pada pandangan saya ini bukan masalah yang besar lah. Tengok muka dia guys, memang sangat handsome. Untuk corak-corak yang ada pada badan dia pun sangat detail. Tak ada sebarang mispin Ini colour timer dia pun sangat cantik. Warna silver macam tu. Dan colour timer dia warna biru macam ni ataupun hijau. Memang cat dia cantik guys. Korang tengok silver dia. Saya paling suka silver dia guys. Memang sangat cantik dan kemas lah. Saya tak tahu nak kata apa guys. Pada pandangan saya, Keyplay ni memang improve lah daripada figure yang saya beli Ultraman 3 tu kan. 3 tu paling, saya rasa cat dia paling tak berapa cantik lah. Bila dah start beli Dyna dan volume-volume yang kat atas tu, untuk Keyplay ni memang sangat-sangat cantik guys. Korang tengok lah, ini yang paling baru ni saya approve lah. Memang sangat-sangat cantik dan kemas guys. Jadi untuk Ultraman Cosmos Corona Mode versi Keyplay ni, saya tak boleh nak bagi rating yang rendah guys. Sebabnya memang bagus ni. Kalau korang fans Cosmos, korang kena belilah dan korang kena pegang sendiri. Memang sangat handsome Dan lupa saya nak beritahu, dekat sini korang dapat satu lagi rapat tangan. Yang ini tangan baru guys. Saya tak tahu ni tangan apa, nak dipanggil tangan apa Tapi tangan dia memang sangat-sangat cantik guys. Tengok tu, memang improve guys. Sangat-sangat bagus. Okay, korang dapat sepasang tangan tambahan lah. Tangan yang hampir menggenggam separuh macam tu. Memang sangat cantik. Jadi untuk detail Ultraman Cosmos ni, saya tak boleh nak bagi rating rendah. Saya akan bagi 9/10. Memang saya sangat suka guys. Okay, lepas kita dah tengok detail dia, kita akan pergi ke artikulasi pula lah. Okay, untuk bahagian kepala, Keyplay ni memang bagus. Korang boleh mendongak, okay, sebabnya dia boleh bergerak sekali dengan leher dia. Jadi dongakkan itu tinggi jugalah dan jauh jugalah. Menunduk pun just nice, okay. Jauh jugalah dia menunduk. Okay, mendongak tak ada masalah. 360 apatah lagi tak ada masalah. Ke kiri, ke kanan lagi tak ada masalah. Memang sangat sedap artikulasi di bahagian kepala dan juga leher dia. Okay, jadi bila korang mendongak ni, dia boleh lah nak buat ala-ala pose apa, pandang atas macam ni kan. Nak buat flying pose dia tu, macam-macam lah korang boleh buat. Pada pandangan saya memang sangat cantik. Untuk bahagian lengan dia ni lagi padu, sebabnya boleh sampai atas macam ni. Cuma sayang dia tak ada lagi bahagian bicep ni, tak ada lagi artikulasi. Saya harap dia boleh improve lagi. Untuk bahagian siku, okay, boleh membengkok siampu dajah macam ni. Okay, nice. Dan untuk artikulasi di bahagian dada pun boleh. Okay, boleh membongkok macam ni ke belakang dan boleh ke depan macam ni lah.
dan boleh juga ke kiri dan ke kanan. Okay, tak ada masalah, sedikit lah untuk bantu dia punya pergerakan lah kalau korang nak posing kan. Dan untuk bahagian pinggang ni dia artikulasi, boleh joget-joget macam ni guys. Memang sangat cantik. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke belakang sedikit macam ni, dan ke depan sedikit macam ni. Memang sangat padu Kaki boleh menendang sejauh ni. Okay, kaki boleh menendang sejauh ni ke belakang, terbantut ataupun terganggu disebabkan ada armor di bahagian punggung ni. Lutut boleh membengkok sejauh ini sangkut darjah. Dan ada artikulasi juga di bahagian lutut ini. Korang boleh rotate ke kanan ke kiri macam ni, tak ada masalah. Dan di bahagian kaki boleh ke bawah macam ni, memang jauh korang tengok. Macam boleh menendang bola ni. Okay, jauh, dan juga ke atas pun jauh guys. Memang sangat-sangat bagus dan sangat cantik lah artikulasi dia. Untuk kaki ni boleh ke kanan macam ni, boleh patah kaki, boleh ke kiri macam ni. Memang padu guys. Okay, jadi dengan artikulasi dia ni korang boleh buat macam-macam gaya dan juga pose lah kalau korang suka Memang sangat-sangat cantik. Jadi untuk artikulasi Ultraman Cosmos ni saya boleh bagi 8/10. Okay, saya memang suka lah artikulasi Keyplay ni. Memang pada saya just nice dan berbaloi lah dengan harga dia yang murah macam ni. Mantap. Okay, satu lagi ada artikulasi di bahagian tangan Untuk bahagian tangan ni, pergelangan tangan ni pun ada artikulasi. Korang boleh rotate dan korang boleh ke atas dan ke bawah sedikit macam ni lah. Pada pandangan saya dia dah improve sikit lah dekat bahagian pergelangan tangan ni, sebabnya lebih senang nak pasang dan tak ketat macam figure-figure sebelum ni. Jadi saya rasa volume kali ni memang sangat berbaloi lah untuk korang beli, sebabnya adalah tambahan-tambahan dan juga kualiti plastik yang dipakai tu pun rasa lagi solid dan lagi sedap lah untuk korang main. Okay, kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa kalau kita di akhir video, saya akan bagi rating untuk figure yang saya review kali ni. Jadi untuk Ultraman Cosmos Corona Mode versi Keyplay yang terbaru ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli dan korang collect lah. Lagi-lagi untuk fans Ultraman Cosmos, sebabnya memang saya jarang lah nampak figure Ultraman Cosmos ni kan. Jadi kalau korang memang fans Ultraman Cosmos, saya recommend lah untuk korang beli dan korang collect. Jadi untuk keseluruhan rating dia, saya akan bagi 8/5/10 guys. Memang sangat cantik, memang sangat berbaloi lah untuk korang beli dan korang tengok sendiri kualiti dia. Okay, kualiti cat dia memang sangat cantik. Plastik yang digunakan juga sangat-sangat pada pandangan saya memuaskan lah dan sangat bagus. Dengan artikulasi dia pun dah makin improve. Porsi badan dia yang sangat cantik, memang sangat-sangat saya recommend untuk korang beli. Okay, jadi kalau korang suka video macam ni ataupun korang suka saya review Keyplay lagi, korang jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.